Hello guys, welcome back to my YouTube channel Raisha Julian. By the way, aku nak ucapkan selamat hari raya kepada kawan-kawan aku yang menyambut hari raya. So guys, yang beraya sila beraya, yang tak beraya kau tengok konten ni. Sekarang ni hari raya. Cucu jugalah ada family day, macam tu, ada bonding. So kita buatlah konten lagi, konten memori, konten family, konten untuk kita membizikan diri ya. So apa konten kita hari ni adalah kita akan pergi ke tempat campsite yang aku pernah pergi sebelum ni, tahun lepas ataupun tahun sebelumnya. Aku pernah pergi tempat camping yang sama, tapi tak tahu ini adalah tempat dia ataupun tidak. Aku lupa nama dia. So nanti aku tengok balik dekat WhatsApp. So guys, korang jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Dan kepada orang yang Muslim, orang berbahagia dan bermaafanlah dengan orang yang tersayang. Bermaaf-maafanlah dengan ahli keluarga dan juga kawan. Dan kepada saya minta maaf kepada kawan-kawan saya yang saya pernah kacau dia, buat salah ke apa ke, pernah kacau dia masa bulan Ramadan ke, minta maaf cakap, minta maaf. So kita kosong-kosong. So guys, apa yang aku nak bagi tahu adalah sekarang ni okay, kita dah dekat area apa ni, part ni lah, part yang bagi aku best lah part aku ni. Sebab apa? Part aku ni, aku suka mengemas. So korang kena tahu aku ni suka mengemas. Lagi-lagi bersepah. Meja aku ni sekarang bersepah. Kain-kain aku belum masuk dalam beg. Aku tak tahu kain apa aku nak pakai. Sekarang ni aku pakai baju ni. Korang pun tahu benda ni pun masuk dekat gua sekarang. So sorry kepada Liverpool sekalian. Yalah, kita gurau, okay. So guys, aku akan buat packing baju, packing barang, dan kita akan gunakan beg dekat belakang tu. Kau nampak tak beg tu? Beg tu kecil man. Beg tu kecil. Kita akan guna beg sekolah ini. Beg sekolah ni masih penuh dengan buku. Kau tahu tak? Ni pun beg ni pun kosong juga. Beg ni kosong juga guys. Tak ada isi lagi. Sebab apa? Barang-barang dia semua dekat atas meja. Ini tengah charge. Tengah charge ni. Lepas tu kita akan masukkan kita punya barang-barang macam gini kot. Ni kita nak letak dalam beg. Sebab apa? Takut nanti diorang meroyan, nak ada handphone, nak ada ni, nak ada itu. Biasalah budak-budak kan. So kita nak ni simpan. Ni habis. So jom guys, kita packing dulu. Let's go. Guys, barang apa yang aku nak masukkan dulu adalah kita masukkan dulu beg ini dulu. Beg ni kita nak masukkan dulu barang dia dalam ni. Sabar jap Okay, first dompet. Cek dompet Okay, dompet. Ada gambar anime. Ni kawan saya bagi. Nama dia Tit. Tahulah siapa dia. Kalau dia tengok video ni dia tahulah. Lepas tu kita akan bawa ini macam biasa, kita akan lap kita punya cermin mata ni. Begitu. Letak dekat poket kecil ni lah. Poket kecil. So kita akan bawa ni, ubat ni. Aku tak tahulah ubat ni dia tiru ke ataupun dia tiru produk asal ke ataupun tak tahulah. Bawa je sebab dia pun dia macam Vic. Vic. Ni gambar dia. Vic Okay. Kita bawa charging. Charging ni dia punya lubang. Ni. Phone ni lah. Phone ni tab. Yang lain lah. Aku type C. Okay. Type C nanti kita akan kita akan masukkan dalam bag. Kita charge dulu phone ni apa semua. Power bank. Terbalik. Power bank. Kita tengok bateri dia 100. Okay. Lepas tu kita akan masukkan phone merah ataupun phone Vivo, phone adik aku lah. Dia yang buat YouTube hari ni. Korang boleh pergi YouTube dia, korang tengok macam mana konten dia. Korang tengok YouTube aku tak kat sini tepi ni.
Okay, tepi ni tepi ni. Okay, dah dapat. Okay, aku simpan dulu benda-benda yang besar dekat beg ni. Alamak, sangkut. Okay, kita charge dulu kita punya apa ni, kita punya earbud untuk aku dengar lagu dekat dalam kereta nanti. Jam nak bawa tak? Jam. Aku always pakai jam tau. Dekat mana-mana pakai. Balik kampung ke apa ke, always. Selalu tak boleh tinggal. Sebab benda ni adalah barang barang penghargaan saya. Kenapa dia menghargai? Sebab ini mak bapak saya bagi. So saya pakailah. Takkanlah saya orang bagi saya simpan. Saya pakailah. Fikir tak? Fikir. Tak ada. Boleh. Okay. Ui. Tebal. Tebal. Okay, part kain pula. Let's go. So guys, kita dah dekat segmen baju. Kita dah packing baju macam tu, okay. So korang boleh tengok dekat atas saya punya ni. Saya punya bilik, saya punya katil atas ni. Korang dengar tak? Dengar. Korang tengok ada banyak pakaian dekat atas ni. Kalau tak dengar, sekejap saya angkat. Ada toilet, seluar, jersey, lepas tu seluar panjang dengan baju tidur. Situ ada bantal apa semua. Biar kau bawa juga. So, ini adalah beg dia, beg sekolah. Kita dah keluarkan buku-buku semua dekat atas tu, yang bertimpa-timpa tu. So, jom kita akan susun segala-galanya. Kita keluarkan dulu habuk dia. Ada habuk ni? Ada habuk. Tak ada habuk. Cakap kuat-kuat kalau korang tak dengar, aku cakap kuat-kuat. Sumpah kau. Jom. First jap kita balik. Balik tu kita pakai seluar pendek lah. Kita balik pakai seluar pendek. Maybe baju ni kot. Baju ni. Lepas tu baju tidur. Gatal weh, sumpah gatal. Ini kalau pergi Miri ni, muat ni. Pergi Miri ke, pergi Sabah ke, muat beg ni. Tak payah pakai luggage. Sebab beg ni pun dah betul-betul besar bagi aku. So, seluar ni untuk aku pakai nanti. Seluar ni akan aku pakai dalam perjalanan nantilah. Okay, korang dengar tak? Dengar tak kita buat live ni? Korang tap-tap screen tau. Tap-tap screen, bagi like, bagi komen, bagi apa lagi, share dekat kawan-kawan korang apa semua. Subscribe channel ni tau. Penat-penat aku buat konten, korang tak subscribe. Aku puas hati je tau. Yang tak subscribe tu lagi ramai daripada yang subscribe. Macam mana orang-orang luar sana boleh tengok konten saya tanpa ada subtitle? So sekarang ni kita tak tahu nak bawa apa dah. Ni kot, antara seluar kot. Seluar ni, seluar Yonex dengan baju. Siapa boleh kenal baju ni baju siapa guys? Kenanga. Baju kenanga guys. Aku dah simpan ni lama guys. So kita simpan dulu baju dia. Okay guys. Macam mana guys? Seluar tak cukup ni. Ya, aku fikir seluar tak cukup. Oh ya, antara seluar ni ataupun seluar yang aku pakai ni, mana sesuai untuk aku pakai? Seluar pendek kot. Kalau seluar panjang ni susah sikit. So seluar panjang ni kita keluarkan balik baju ni. Kita keluarkan balik baju ni. Kita lipat dulu. Korang tengok saya lipat nanti saya speed. Kita dah lipat. Kemas tak? So sekarang ni kau fikir baju merah ke, baju Liverpool yang ada line sian ni ke, turquoise ataupun warna hitam? Mana satu untuk baju tidur? Adakah kita tertukar dengan ni? Boleh. Tukar baju dia dengan ni. Ni dekat baju tidur.
Ni untuk kita mandi. Kita kan mandi sungai. Mandilah kan. So korang tunggu je untuk kita punya montaj perjalanan. So guys, kita tengah packing. So letak dulu baju panjang apa semua, seluar. Ni kita tak dulu lah tak dulu pula. Ini tak dulu. Ini tak dulu. Ni salah aku keluarkan tadi. So susah betul lah kalau tak ada mic ni. Kalau ada mic ni dah lama aku cakap slow. Ini longgar sangat seluarnya. Kita bawa baju spare lah. Sekejap. Sampai sana tukar seluar. Lepas tu mandi sungai. Mandi sungai pakai seluar your next. Kenapa tak pakai seluar ni je? Dah keliru dah guys. Tak apa, aku fikir dulu. Nanti aku bagi tahu apa baju yang kita bawa. Aku dah pening kepala dah ni. Serius cakap. Okay, nanti kita sambung. So guys, kita dah settle simpan baju dekat dalam beg dan everything semua, berus gigi, pencuci muka. Okay, so kita dah settle baju kita, dah simpan dalam beg. Kita tadi pun macam pening-pening kepala. Sekarang ni dah pukul 3.05 minit. So sebelum pukul 4 kita dah gerak dah. Macam tu. Sebenarnya intro kita buat tadi pukul 10 pagi. Lepas tu kita sampailah pukul 11 kan. Tu kita makan tengah hari sekejap. Lepas tu kita rehat-rehat main game apa semua. Pukul 3 baru aku buka kamera balik. Lama tak? Lama no. Beg ni dah lama dah tadi. Beg ni dah lama aku simpan baju tadi. So kita akan gerak tak lama lagi. Dan korang akan layan montaj barang-barang dalam kereta, perjalanan, apa semua kan. Apa yang kami bawa ke sana, ke camping. Aku tak ingat nama camping tu, nanti aku letak dekat bawah, okay? Jom kita buat montaj dulu, okay? Let's go! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, this a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it. So guys, kita dah simpan barang dalam kereta Alza. So kalau keluar daripada lorong Samarinda ni aku tak bagi tahu lah, sebab memang kita keluar daripada jalan utama. So nanti aku bagi tahu, simpan dia dekat dalam. Nama tempat tu adalah Ridong Campsite. Baru aku ingat, aku pernah buat konten ni tapi footage dia hilang. So korang saksikanlah konten ni, berapa minit pun lantak lah, asalkan vlog dia ada. Okay, let's go guys. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on
us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands. And on we'll go. Okay guys, kita dah settle mandi. Ini pun kena paksa juga sebab dah hari malam. Dia mandi emang best. Cuma ada serangga tadi. Yang balik je lah. Jom guys, let's go. So guys, lepas dah malam apa semua, kita dah pasang kemah. Aku dah mandi dah dekat sinki sana. Tu sinki tu. Tu ada tempat dia. Ni kemah mak aku, mak abah, mak aku, bapak aku, adik-adik aku. Sini aku je. Tak lepak. Okay, aku nak pergi makan. Tengok dah. Mak aku dah tunggu dah. Mak aku dengan bapak aku dah tunggu, dah panggil aku apa semua. So jom guys, aku nak makan dulu. Ciao. So guys, kita dah ambil makanan tadi dekat sana. So kita nak makan. Korang boleh tengok makanan apa kita ambil tadi. Nasi dan ayam saja. Kita cakap kuat-kuat ni takut ada yang copyright. Okay. So guys, aku nak makan dulu. Nanti ada apa-apa, maybe keesokan harinya kita akan buat konten balik untuk kepulangan kita juga. Okay. Let's go guys. Bye bye. So guys, jumpa korang esok. Dan aku nak tidur ni. Sangat pernah tengok kau, telinga aku merah, gatal. So guys, jumpa korang esok. Dan aku tak pasti esok kita ada aktiviti ke tidak. So terima kasih layan montaj apa semua, mandi sungai apa semua tadi. Montaj daripada rumah sampailah ke campsite ni. So jumpa korang di pagi esok. Okay, bye bye guys. Morning guys. Aku baru bangun. So ya, ini selimut aku. Tu ada mandi. Dekat kemah tu. Nanti kalau ada aktiviti waktu pagi-pagi ni, kalau mandi sungai tu, aku tak rekod sebab aku nak enjoy. And then kalau ada aktiviti macam senaropik ke, sukaneka ke, macam sebelum balik tu kita ada aktiviti kan. So aku akan rekod. Okay. So bye. Jumpa korang nanti. Okay. So guys, kita nak mandi sungai dulu. Kita nak enjoy dulu. Sementara tu aku nak charge phone. Maksudnya kita tarik bola. Maksudnya mandi sungai sebab kita nak enjoy. Okay, bye bye guys. Hey guys, so aku dah mandi dah. So tengok basah aku punya baju, basah kuyup, aku punya rambut dah basah. So kita nak pergi sarapan dulu kat tu belakang tu, dewan tu. So jom, let's go. Tak payahlah korang tengok apa aku makan, jadi konten ni ada. Gitu. Just begitu korang. Bye. Hey guys,
Kita dah sarapan, kita dah mandi sungai. Lepas tu sekarang ni dia orang tengah makan tengah hari, barulah kita gerak balik. Okay, so itu saja konten kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di next episode. Bye bye guys, see you in the next content. By the way guys, sebelum tu aku tengah baring hari ni dekat kereta, bergegar tangan aku. So korang layanlah konten ni sampai habis. Semua aku penat sebenarnya. Jadi baru je aku macam ulang alik daripada kereta pergi sana, pergi kereta pergi sana, cari phone, tap dengan phone tu. Sorry guys. So guys, layanlah konten ni sampai habis. Sia-sia aku buat konten panjang tapi korang skip. Aku tak suka skip ni. Tapi kalau skip maybe bebelan aku panjang sangat. Okay, tapi kalau skip sampai habis, orang tu cakap aku dah habis tengok tapi skip. Jadi aku tak nak. Okay, so itu saja. See you guys in the next content.